Okey, resipi kali ni sambal sardin simple dengan kentang. Saya guna cili padi hijau. Selamat mencuba ya. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak masak sambal sardin. Sambal sardin tin. Apa saja je nama pun tak apa. Any brand, okey? Okey, ni sardin. Ada 3 ketul. Macam mana nak jual? Okey, satu ni jual RM3 dengan kentang. Okey. Ni bawang putih, bawang hiris, bawang putih hiris. Cili merah, cili padi hijau, kisar halus. Kentang. Kentang potong kecil, ya. Asam keping. Boleh saja guna asam apa saja, asam limau kasturi, lemon ke, cuka ke, semua boleh guna. Asam jawa. Okey, jom kita mula masak. Okey, kita goreng kentang. Okey, kita goreng kentang. Okey, kita angkat sardin. Sardin pula. Ubi kentang. Sasul aja dah tua-tua ni. Okey, kita tumis bawang. Dengan bawang putih. Bawang. Ni lah untungnya. Bila bawang tu lebih, untungnya kat situ. Ni. Ni untung dia. Sardin satu tin kan. Sardin satu tin sekarang sikit je. Kalau korang niaga, ni lah. Bubur lebih sikit bawang. Bawang tu akan memuaikan lauk kita. Membanyakkan lauk kita. Okey? Biarkan garing. Jadi kita jumpa balik. Masuk cili. Okey, dah garing. Ni dah garing. Kita letak cili. Cili ni cili merah dengan cili padi hijau. Saya dah kisar. Kisar kasar. Kasar kan? Sedap. Okey, biarkan cili tu masak. Jadi kita jumpa balik. Okey. Sampai cili dah masak. Okey, kita letak ni. Sardin. Tak nak pecah. Kamera panas, dia mati sendiri. Okey, ni letak air. Okey, masuk ni sekali. Asam keping. Saya tak suka masak sardin letak halia.
Kalau letak halia, hilang rasa dia. Rasa halia je. Okey, biarkan dia merenih dengan asam keping ni. Petang dah. Ayam dah berkokok. Okey, biarkan. Sekejap lagi kita jumpa balik. Okey, kita letak garam. Garam jangan banyak sangat. Sebab sekarang sardin dah masin. Rasa dulu kuah tu. Sedikit perasa. Sedikit gufulava. Gufulava untuk naikkan, untuk seimbangkan garam tu dengan lemak. Okey, biarkan dia masak. Saya guna api perlahan sebab tak nak pecah sardin tu. Okey, jadi jumpa balik. Nak masuk kentang. Okey, kita masuk kentang. Okey, sambal sardin nak dekat masak dah. Okey, dia boleh angkat. Okey, selamat mencuba resipi daripada Masak Apa Kita #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum. Okey, dah masak. Okey, resipi kali ni sambal sardin simple dengan kentang.